sejahtera. Nama saya Shelistika Tegius, nombor matriks 289402. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan juga kesimpulan bagi tugasan kumpulan kami yang bertajuk Pembangunan Organisasi di Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun dikenali sebagai KKM. Pada bahagian pengenalan, pembangunan organisasi ataupun organisational development adalah merupakan satu proses terancang untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sesebuah organisasi melalui perubahan yang lebih sistematik. Namun begitu, bagi KKM, pembangunan organisasi sangatlah penting memandangkan ianya merupakan agensi utama yang mengurus sistem kesihatan negara. Di peringkat Ibu Pejabat Putrajaya, peranan utama KKM termasuklah merangka dasar kesihatan, menyelaras pelaksanaan program serta memantau prestasi sistem kesihatan secara menyeluruh. Namun, kumpulan kami telah mengenal pasti beberapa isu utama yang perlu diberi perhatian. Salah satunya ialah tiada pelan digitalisasi yang menyeluruh, sistem data yang tidak bersepadu, komunikasi dalaman yang lemah dan juga tekanan kerja tanpa pengiktirafan. Assalamualaikum, saya Nurkanisa Miras Abdullah, nombor matrik 289192 akan membentangkan 4 isu utama yang dikenal pasti dalam pembangunan organisasi KKM berdasarkan pendekatan Open System Theory atau OST. Isu pertama iaitu strategi pendigitalan tidak komprehensif. KKM masih belum mempunyai pelan digitalisasi yang menyeluruh dan seragam antara bahagian. Sistem seperti EMR, HRS dan MySejahtera wujud tetapi tidak disepadukan. Akibatnya, data tidak dikemaskini secara langsung dan sukar untuk buat keputusan dasar secara berasaskan data. Contohnya, sistem HRS hanya dilaksanakan di hospital tertentu seperti Cyberjaya dan Rembau yang menyukarkan pemantauan di peringkat pusat. Isu kedua iaitu teknostruktural. Sistem maklumat tidak bersepadu. Masih ada fasiliti kesihatan yang guna sistem manual atau sistem berasingan. Semasa COVID-19, data pesakit perlu dikumpul melalui telefon dan Excel untuk lapor ke MKN. Contohnya, sistem e-notifikasi dan WhatsApp tidak berhubung secara automatik, di mana staf terpaksa isi data 2 kali dalam 2 sistem. Ini jelas bebankan pegawai dan turut tingkatkan risiko kesilapan. Seterusnya, isu ketiga, proses manusia. Komunikasi dalaman lemah. Komunikasi antara pengurusan dan staf pelaksana masih satu halang, hanya melalui surat atau email. Staf rasa tidak diberi ruang menyuarakan pandangan. Contohnya, ramai kakitangan KKM keliru bila nak kemaskini data dalam Hermes kerana tiada taklimat langsung diberikan pada kakitangan. Juga perubahan dalam sistem CPD tidak dimaklumkan awal hingga menyebabkan kadar pematuhan yang menurun. Akhir sekali iaitu isu keempat, sumber manusia, tekanan kerja dan kurang pengiktirafan. Staf di Ibu Pejabat KKM hadapi beban kerja tinggi seperti pelaporan dan mesyuarat. Tetapi, tiada ganjaran bukan keuangan diberikan dan akhirnya motivasi terjejas sehingga ramai alami burnout. Contohnya, pegawai perubatan pernah tular di media sosial dengan kenyataan cukup dilayan macam manusia. Isu ini turut diakui oleh Timbalan Menteri Kesihatan sendiri yang menyebut tentang ketidakseimbangan kerja dan kehidupan staf kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idayu binti Faride, 289158 akan membentangkan mengenai cadangan intervensi. Cadangan intervensi yang pertama iaitu isu ketiadaan pelan digitalisasi yang komprehensif dan konsisten bagi sistem maklumat kesihatan di KKM boleh diatasi melalui pelaksanaan pelan transformasi digital kesihatan nasional. Cadangan intervensi ini perlulah dilaksanakan secara menyeluruh di peringkat kementerian dan fasiliti kesihatan awam yang merangkumi penyepaduan data kesihatan, penyelarasan sistem maklumat termasuklah pemerkasaan struktur pentadbiran dan mekanisme operasi dalam secara digital. Penubuhan Pusat Digitalisasi Kesihatan Nasional merupakan sebuah langkah strategik bagi menyokong pelaksanaan pelan transformasi digital kesihatan nasional.
Semua inisiatif ICT yang melibatkan data-data kesihatan termasuklah sistem EMR, HIS, MyHW dan MySejahtera boleh diseragamkan melalui satu sistem rangkaian data berpusat dan ditadbir oleh struktur organisasi yang teratur. Selain itu, KKM juga perlu memperkenalkan pelan pelaksanaan secara berperingkat. Bagi memperkasa dan perluas pelaksanaan sistem HIS, inisiatif ini perlulah meliputi sekurang-kurangnya semua hospital yang beroperasi di setiap negeri selain daripada hospital perintis seperti Hospital Sandrajaya dan Hospital Rembau. Di bawah satu pelan tindakan digital yang dirangka secara kolaboratif, pelan hala tuju digital atau digital roadmap juga boleh dilaksanakan bagi menyeragamkan bahagian-bahagian di Pejabat KKM. Di bawah peranan pentadbiran masing-masing, ketua-ketua bahagian termasuklah pengarah program di bawah KKM perlu diberi tanggungjawab untuk mengendalikan modul-modul digital dengan sokongan dari jawatan kuasa khas yang ditubuhkan bagi membuat pemantauan berkala secara sistematik dari masa ke semasa. Pelaksanaan cadangan intervensi ini juga perlu diberi sokongan melalui penyertaan semua pegawai pelaksana dalam latihan-latihan peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan pendigitalan bagi meningkatkan tahap kefahaman terhadap sistem-sistem digital yang diaplikasikan. Seterusnya, isu teknostruktural yang berkaitan dengan ketiadaan sistem data kesihatan yang bersepadu antara fasiliti kesihatan dan bahagian-bahagian dalaman di KKM, khususnya di Ibu Pejabat Putrajaya, boleh ditangani secara strategik dengan penubuhan Pusat Penyelarasan Data Kesihatan Nasional di bawah kolaborasi antara bahagian unit perancangan dengan bahagian teknologi maklumat. Penubuhan PPDKN juga bertujuan untuk memastikan semua sistem maklumat kesihatan yang sedia ada diseragamkan dan diselaraskan tanpa penukaran sistem secara keseluruhan yang membebankan dari segi masa, kos dan tenaga. Sebagai contoh, sistem seperti e-notifikasi dan PHKAPS yang berfungsi secara silo boleh diselaraskan melalui API di mana pegawai-pegawai kesihatan boleh mengisi data yang akan dikemaskini secara automatik dalam sistem-sistem yang lain. Bukan itu sahaja, penubuhan Pusat Penyelarasan Data Kesihatan Nasional di bawah kolaborasi antara bahagian unit perancangan dengan bahagian teknologi maklumat juga bertanggungjawab dalam penyediaan tata cara pengendalian piawai atau Standard Operating Procedure SOP sebagai garis panduan kepada fasiliti kesihatan dalam menguruskan data bagi menjamin keseragaman dan kredibiliti maklumat. Seterusnya, proses manusia iaitu intervensi ketiga, penambahbaikan komunikasi dalaman. Isu komunikasi dalaman yang tidak efektif di Kementerian Kesihatan Malaysia, terutamanya di peringkat Ibu Pejabat Putrajaya, boleh ditangani secara berkesan dengan pelaksanaan Integrated Internal Communication Platform atau pelantar komunikasi dalaman bersepadu. Cadangan intervensi ini boleh dilaksanakan melalui pembangunan sistem intranet yang interaktif dan mesra pengguna serta dan pelaksanaan serta town hall secara berkala dari semasa ke semasa. Selain dari platform digital, pelaksanaan sesi town hall secara berkala juga merupakan antara cadangan intervensi yang sangat penting bagi mewujudkan komunikasi dua hala. Sesi ini berfungsi sebagai platform penghubung bagi pengurusan tertinggi untuk membuat perkongsian mengenai hal tuju dan kejayaan yang telah berjaya dicapai kepada staf pelaksana. Seterusnya, intervensi keempat iaitu sumber manusia. Isu tekanan kerja dan kurangnya pengiktirafan terhadap pegawai serta staf pelaksana KKM, khususnya di Ibu Pejabat Putrajaya, dapat diatasi dengan efektif melalui pelaksanaan program pengiktirafan dan pembangunan kejayaan holistik. Program ini memfokuskan 3 komponen utama iaitu non-monetary recognition atau pengiktirafan bukan kewangan, pengurusan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan dan struktur kenaikan pangkat yang terperinci. Cadangan intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keseimbangan emosi kakitangan KKM serta mengekalkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi dalam sektor kesihatan awam yang semakin kompleks. Selain itu, dari segi pengurusan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan, pihak pengurusan atasan membuat analisis semula terhadap kebahagiaan tugas dan keperluan untuk menghadiri mesyuarat yang berlebihan terutama di peringkat pusat. Cadangan intervensi ini juga perlu dilaksanakan di Ibu Pejabat bagi pegawai bukan klinikal dengan membuat penilaian semula terhadap keperluan menghadiri secara fizikal dalam mesyuarat harian, termasuklah memperkenalkan waktu kerja yang lebih fleksibel atau mod kerja hybrid iaitu gabungan kerja dari rumah dan di pejabat. Bagi pegawai klinikal yang terlibat dengan on-call pula, jadual waktu operasi juga perlu dikaji semula dan memastikan penyediaan ruang rehat yang lebih kondusif.
Seterusnya, aspek pembangunan kerjaya atau career development juga amat penting dalam cadangan intervensi ini. Pegawai KKM terutama yang bertugas di peringkat pelaksana dan pertengahan sering melahirkan kebimbangan terhadap laluan kerjaya. Mereka termasuklah kekurangan akses kepada program latihan kepemimpinan, tugasan rentas sempadan atau penempatan semula ke unit yang lebih strategik. Oleh hal yang demikian, melalui program-program yang melibatkan sistem pembangunan kerjaya seperti program pementaran, pelan penggantian dan peluang kenaikan pangkat yang dilakukan secara merit perlulah diwujudkan oleh KKM secara jelas dan telus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sazlina binti Muhammad Zamil, nombor matrik 289401 akan membentangkan 4 halangan utama yang menjejaskan pembangunan organisasi di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pertama, penentangan dalaman. Ramai warga kerja menolak perubahan kerana takut ketidaktentuan, kurang faham matlamat perubahan, bimbang beban kerja meningkat dan rasa perubahan tidak relevan. Ini menyebabkan sistem kerja baru, struktur organisasi dan teknologi digital sukar dilaksanakan. Kedua, kengkangan bajet. Kos pelaksanaan sangat tinggi, termasuk sistem EMR, HIS serta keperluan infrastruktur dan latihan. KKM juga bergantung pada bajet tahunan kerajaan. Akibatnya, ada projek ditangguhkan, pelaksanaan jadi tidak seragam dan fasiliti luar bandar terus ketinggalan. Ketiga, budaya silo. Bahagian bekerja secara terasing, maklumat tidak dikongsi dan berlaku pertindihan tanggungjawab antara unit. Ini menjejaskan pelaksanaan pelan digitalisasi dan reformasi dasar. Kesan lain termasuk kelewatan pelaporan, reputasi kementerian tercalar dan konflik dalaman yang menjejaskan prestasi. Keempat, kurangnya sokongan pengurus pertengahan. Mereka sepatutnya menjadi perantara penting antara pengurusan dan pelaksanaan, tetapi ramai bersikap pasif, tidak memberi bimbingan dan tidak menyokong pelaksanaan sistem baru seperti Hermes dan e-latihan. Akibatnya, maklumat tidak sampai, motivasi staf menurun dan proses perubahan menjadi perlahan. Justru itu, keempat-empat halangan ini saling berkait dan perlu ditangani secara menyeluruh untuk memastikan pembangunan organisasi di KKM dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rafi'i bin Kamaruzaman, nombor matrik 289121 ingin membentangkan penambahbaikan pada pembangunan organisasi di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Penambahbaikan pertama iaitu libat urus. Libat urus awal dan menyeluruh. Penglibatan stakeholder pelbagai peringkat sejak awal, dengar dan tangani kebimbangan secara terbuka. Yang kedua, latihan dan simulasi praktikal. Latihan hands-on untuk bantu adaptasi perubahan, simulasi bagi memahami impak perubahan. Yang ketiga, perkongsian amalan terbaik. Modul dari fasiliti lain yang telah berjaya dilaksanakan dan menggalakkan pertukaran pengetahuan dalaman. Yang keempat, komunikasi kejayaan awal. Bagi membina keyakinan dan sokongan pegawai, umum pencapaian awal perubahan seperti sistem pengurusan fail lebih efisien, pengurangan kesilapan data melalui EMR, penjimatan masa operasi. Penambahkan yang kedua iaitu pelaksanaan berfasa. Pelaksanaan secara berperingkat. Mulakan di fasiliti dengan infrastruktur dan sumber manusia sedia ada. Fokus kepada inisiatif dengan impak tinggi dan jelas iaitu high ROI. Permohonan bajet tambahan kepada MOF. Sediakan kertas cadangan lengkap dan nyatakan justifikasi kos dan jangkaan pulangan kepada operasi KKM. Yang ketiga, permohonan dana penyelidikan dan geran khas. Fokus kepada transformasi digital sektor kesihatan, sasar agensi seperti MOSTI dan Mampu. Yang keempat, Public-Private Partnership PPP. Kerjasama strategik dengan agensi swasta dan institusi akademik. Galakkan pemindahan teknologi dan perkongsian kepakaran. Kurangkan kebergantungan 100% kepada bajet kerajaan. Yang kelima iaitu kajian kes MySejahtera.
dibangunkan melalui kolaborasi dengan syarikat teknologi tempatan, kos rendah, hasil maksimum. Penambahbaikan yang ketiga iaitu KPI bersilang. Yang pertama, pelaksanaan KPI kolaboratif. Petunjuk prestasi utama yang melibatkan kerjasama antara bahagian, galakkan pencapaian secara kolektif bukan silo. Yang kedua, aktiviti team building berkala. Bina kepercayaan dan persefahaman antara pegawai, kukuhkan jaringan kerja rentas jabatan. Yang ketiga, program pertukaran staf. Penempatan sementara antara jabatan atau projek. Wujudkan fahaman rentas fungsi dan empati kerja, bina budaya kerja terbuka dan kolaboratif. Penambahbaikan yang keempat iaitu latihan kepimpinan. Yang pertama, libatkan pengurus pertengahan dalam perancangan awal perubahan. Sebagai ahli tetap jawatan kuasa pelaksana, boleh bantu menjangka risiko dan merancang pelaksanaan lebih berkesan. Yang kedua, wujudkan ruang sumbangan idea secara aktif. Galakkan pengurus beri input dari pengalaman operasi harian, wujudkan budaya penyertaan dan pemilikan bersama. Yang ketiga iaitu latihan kepimpinan perubahan, change leadership training. Fokus kepada kemahiran iaitu komunikasi strategik, pengurusan konflik dan coaching dan mentoring. Yang keempat, latihan ini akan tingkatkan kecekapan dan motivasi pengurus. Seterusnya pada bahagian kesimpulan, sebagai langkah penyelesaian antara intervensi yang dicadangkan ialah yang pertama, pelan transformasi digital, kedua, penubuhan pasukan khas PPDA-KN, yang ketiga, platform komunikasi dua hala, dan yang keempat, program pengiktirafan staf. Namun begitu, pelaksanaan perubahan ini tidaklah mudah. Antara cabaran utama termasuk penentangan dalaman, kekangan bajet, budaya silo serta kurangnya sokongan daripada pengurus pertengahan. Kesimpulannya, dengan strategi yang jelas, latihan yang sesuai dan komitmen daripada semua peringkat, KKM berpotensi untuk menjadi organisasi sektor awam yang lebih cekap, responsif dan berdaya saing. Sekian, terima kasih.